ikuti episod kami kali ini ke Pulau Pinang episod 2. Hai guys, hari ni kita nak pergi ke Nasi Kandar Sulaiman. So kita baru lepas tol nak pergi ke pulau. Okay guys, baru je sampai dekat Nasi Kandar Sulaiman. Tengok nanti laju ke tak. Kita beratur berapa minit ambil. Sekarang 12.50. So guys, finally dah sampai dekat sini. Dalam 1.10, dalam 20 minit lah beratur. Nah, bagi telur rebus Dalam setengah satu. Okey. Thank you. Okay guys, baru je dapat. So kita order biasa-biasa je, ayam goreng. Bapak ayam goreng dengan sayur, saya ambil ayam goreng dengan telur je lah. Penuh kan? Ini pukul 1.20 pun ramai lagi beratur. Kuah dia pun pekat. Dia punya kuah kari dia penuh flavor. Panas-panas ni. Minum dengan teh ais. Emas tak? Saya rasa saya dah tahu dah kenapa ramai orang. Memang dia punya kari campur-campur dia memang sedap. Dalam banyak-banyak nasi kandar yang saya cuba, saya rasa ni top lah. Yang paling top lah ni juga. Masa ni ikut tekak saya lah. Kalau korang kena cuba sendiri lah. Nanti korang rasa sendiri, okey? Baru lepas habis makan, tengok pinggan semua licin. Kita tengok orang beratur panjang kan. Sekarang dah pukul 1.30, ada lagi 2 jam. Lepas ni kita nak check in hotel pukul 2 dekat Chula Heritage. Okay guys, kita baru sampai dekat Chula Heritage Hotel. Family room kan? Satu malam. Deluxe family. Ni ruang lobby dia guys. Daripada luar tadi nampak macam jalan sempit, tapi dia ada masuk ke kiri tadi kan. So dalam ni ada parking. Okay guys, kita dah dapat bilik. So kita dapat queen bed 2 Siap ada air filter lagi sini. Dan kita ada tingkap. Tingkap dia nampak macam tak dapat view lah, cuma ada cahaya okey lah. And then kita ada TV, kerusi, sofa, single seater. Dan kita ada set coffee, teh, air mineral, cerit, fridge lah bawah ni, dengan kerusi satu, and then cupboard untuk simpan baju. Dapat warna 4 untuk 4 orang. Ni hair dryer, ni hanger, dapat slipper. Dan tengok bil toilet. Toilet dia pun bersih guys. Ada water heater. So quite nice lah, dia modern. Sesuai dengan konsep modern English. So putih. So kawasan dia strategik. Untuk ke Hamidiah just jalan kaki saja. And then kalau nak pergi Chaurasta dengan Ais Tingkap, just boleh jalan kaki je lah. Dan petang ni kita pun plan untuk nak ke Hamid Patah Sotong. Kita nak makan mi sotong pula.
Okay guys, kita baru keluar hotel nak pergi jalan-jalan. Kita orang nak pergi Ice Tingkap ni. Ais kepal tu tak jauh pun, dalam 1.2 km. Kalau ikut Google Map ni 600 meter lagi, 9 minit jalan terus je. Nak cari parking pun payah. Tapi luckily hotel tu memang ada reserve parking untuk 20 kereta. So kita park je lah. Dan nak jalan tu kita jalan kaki je. Guys, Inilah dia tempatnya. Ais kepal payung. Inilah kedai dia. Dulu kita beli besar, susah nak habis, kita beli kecil lah. Beli kecil. Beli kecil lah. Milo kepal pernah ada. Oh, Milo kepal. Boleh cuba. Besar. Sedap, garanti sedap. Milo 2. Milo dua. Apa yang kecil tu, yang kepal viral tu, RM5. Kepal small 2. Semua dua. Okey, 30. Okay guys, kita punya order dah siap. So ada Milo kepal 2, RM10. Jadi ada ais kepal viral, kita order yang kecil, RM5 satu. So, total RM30. Kalau korang jalan tengah panas, lepas tu layan ais kepal ni, memang buat api lah. Punya freezer ni sampai ke dalam ais kepal ni, dalam ni ada aiskrim. And then dia punya freezer tu ke dalam tau. Dia memang tak ada korang gigit. Dalam tu ada aiskrim pun. Jagung. And then ais ni, dia punya freezer tu ke dalam, tak ada yang korang gigit. Ais tak rasa manis, tak ada. Rasa manis. Dia gigit rasa manis. Review sikit bang. Milo. Dia ais kepal tapi Milo, tapi dah dia ada aiskrim kat atas dia. Macam kat sekolah lah. Sekolah pun kalau ada yang apa ni jual ais kepal Milo ni pun rasanya common juga, tapi ni lagi manis lah. Lagi manis. Kita baru habis makan ais kepal, nak jalan area sini. Kita nak pergi area street art basikal tu, kat ujung tu. Guys, kat sini ada lagi besar lah ais kepal. Baru pasang Armenian, bawah Armenian street hotel ada Coco Pie. Lirik dengan Coco Pie tadi ni ada kedai cenderamata besar. Nampak satu dinding tau, penuh dengan fish magnet.
Dulu kita biasa jalan pagi kat sini. So kalau petang agak nyaman juga sebab dia bangunan dia menghalang cahaya matahari ke jalan ni. So suasana dia redup lah. Walaupun sekarang pukul 5, belum pukul 5 lagi, 4.50. Tengok redup je lah sini. Adik pun nak beli beg sama konsep dengan kakak dia. I'm your destiny to come plucking. Lepas ni kita nak pergi makan dekat Hamid Bata. Just jalan kaki daripada sini dalam 900 meter. Guys, kita orang decide untuk masuk dekat kedai ni. Jom kita tengok apa ada dalam. Okay, it's more like convenience store lah. Macam 7E tu. Dan sebelah Lebuh Aeropanian tu. Murah ni. So kalau tengok sini ada basikal sewa tau. Rasa online je lah kot bayar. Sekarang kita dekat dalam kedai coklat. Nama kedai dia Georgetown Heritage Chocolate Penang. So kat sini ada banyak jenis coklat guys. Korang boleh datang sendiri tengok. Dekat je dengan Lebuh Raya Aeropanian. So kita ambil teh tarik dengan matcha. Dek, owner Muslim ke dek? Owner Muslim? Oh. Sedap. Kita dah nak sampai dah dekat Hamid Bata. Lebih kurang berapa meter? 90 meter je lagi. Kita baru je melintas. Basically kita tak boleh nak melintas ke sekati. Kalau tak nanti mengundang bahaya guys. Depan ni Penang Esplanade. Hamid Bata ni kat depan ni je. Sebenarnya boleh je naik kereta, tapi parking dekat area hotel tu macam limited. So kita decide untuk jalan kaki je lah sambil exercise. Makan pun banyak, kita makan gula banyak, kita nak bakar kalori. Okey, kita dah sampai dah. Astaka Kota Selera. So basically kat dalam ni lah kali kot. Okay guys, kita dah sampai dekat Hamid Bata Sotong, kedai nombor 5. Ni macam tempat baru. Bagi mi sotong 3. Dua ni dan kedua. Apa nama? RM21. Okay. Okay, saya nak rasa dia punya mi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap ke? Okay guys, nak rasa lagi. Kali ni mi dengan sotong.
Memang sedap. Kalau korang tak pernah rasa, orang datanglah sendiri rasa. Bagi saya sedap. Tengok awal saya makan. Macam mana Mas? Nak repeat lagi tak? Tapi lain trip lah. Okay guys, lepas makan kat tepi Astaka ni ada padang Penang Esplanade. Kalau lepak petang-petang memang syok lah. Kat sini semua tempat dia orang beriadah. So kita ambil peluang lah untuk ambil angin kat sini. Okay guys, kita dah sampai lah tepi ni, tepi pantai Penang Esplanade ni. Ada orang memancing kat sini. So, kita boleh lepak tepi ni sambil nikmati pemandangan laut. Tepi tu Penang Port. Semalam kita lalu lah nak pergi Kampung Agung. So dekat sini ada light show. Tapi belum activate lagi sebab belum malam. Okay guys, kita masih lagi menunggu Esplanade Linear Park Magical Light Show. Okay, sementara tu tengok ujung tu adalah Dream Cruise, genting Dream Cruise lah mungkin. Berlabur dekat Penang Port. Tengok guys, light show begin. Stones we carry, clothes we lived in, all the tales we will tell our children. Oh, we're taking the high road. Lay beside me, wake the morning, ever after, day reborn in. Oh, we're taking the high road. I'm setting the sun, I'm ready to run, I'm walking a tightrope. I give you the falls, spring singing a song, we're taking the high road. Okay guys, kita dah nak balik lah ke bilik hotel. Okay, jalan kaki je malam ni. Okay, see you. Sebelum sampai hotel, kita singgah ke Family Mart dulu. Nak beli apa-apa yang boleh isi perut kalau lapar malam ni. Sebab kita jalan kaki je, so apa yang makan tadi memang bakar lah. Mesti korang lapar kan? Kemenatan semua ni nampak kan? Ala-ala Japanese tourist. Ocha, kita kena berlatih minum ocha unsweetened. Okay guys, dah sampai dah Julia. View malam ni cantik lah Julia. Baru je azan isyak tu. Sedang elok kita balik bilik. Lepas ni kita jamak takhir. Kita parking kat depan ni. Ni free parking lah tadi. Boleh 20 biji termasuk yang kat depan tadi. Okay, morning guys. Pagi ni kita nak gerak ke Taman Tun Sadun untuk sarapan. So tadi kita dah check out. So lepas ni kita nak gerak. Okay, see you. Pasar Tun Sadun. Katanya ada Astaka, tapi Astaka naik taraf. Sementaranya ada kat sini lah, cari serabai.
Panjang beratur ni ya. Serabai ni sedap. Ayam Ramai dia orang panas beli. memang, melegak memang. Memang kena beratur panjang lah. Abang kena sabar lah. Ni rasanya tak lama lah. Kita ambil set G, 5 serabai, 5 apom bakar, RM12, 50 sen. Ya, akhirnya dapat juga kita serabai istimewa Taman Tun Sardon. Okey, ni tadi kita beli dekat Taman Tun Sardon, serabai istimewa. Ni boy, berjuang ni, beratur panjang ni nak beli ni. Berapa minit tunggu ni. Ni memang special lah. Memang ramai orang beli. Dan sebelum ni pun kita dah pernah makan lah, kita pernah beli, memang sedap lah. Okay, saya beli set G tadi, 5 apom bakar dengan 5 serabai. Ni kita boleh makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Kuah dia kuah kaya. Ni bakar. Okay guys, kita tengah charge. So sambil makan dekat Astaka Jalan Permai lah. Dekat sini ada charge sini. So tadi baru connect, so sekarang dah naik 42%. So sambil makan kita tunggu dia naik. Okay guys, kita dah nak gerak dah. Bateri dah sampai 87%. So tadi kita dah gerak lah. Kita nak pergi berjalan ke Chong Fat Z. Okay, ni kita jalan-jalan je dekat sekitar rumah agam Chong Fat Z. So kita tengok je lah dari luar ni bangunan Chong Fat Z. Okay, bangunan dia traditional Chinese lah. Chong Fat Z ni boleh stay. Dia ada macam hotel lah, tapi mahal lah. 1 malam RM1,000. So kita tengah beratur nak beli tiket untuk masuk dalam Blue Mansion ya. Tak boleh masuk sebab dia macam limited. Dia ada beberapa session lah. Sebenarnya dia start daripada pukul 11 boleh masuk. Lepas tu sekarang ni dah pukul 11.30, so session tu dah tutup. Next session pukul 1.30 je. Dia kata paling awal boleh bagi masuk pukul 1.30. Tapi 1.30 kita dah nak balik dah, nak lunch. So tak ada rezeki lah kita nak masuk. Pergi mana peranakan museum. Dekat sini je kot. Yang tu RM25 kat masuk. Okay, so kita dah sampai di Penang Peranakan Mansion. Okay, jom kita masuk. Kita start kita punya tour kat sini lah. Kat dalam bilik dia. Barang-barang warisan, kursi, almari dia berukir-ukir. Ada buku dalam dia. Ni raga Sia. Mangkuk tingkat Tiffin. Apa tu? Kalau dekat Melaka panggil raga Sia. Sama lah kat Penang. Sia. Nama dia Sia. Maksudnya bangkuk tingkat lah. Sini barang-barang dia. Ni keturunan dia. So kalau baba nyonya ni kan, dia pakai kebaya. Dia punya baju dia macam ni, kebaya. Ada kerongsang, ada dia tempat meja makan, dia hias. Dia sebab hari ni kan Christmas kan, so dia buat macam ala-ala Christmas jugalah. Yang ni apa tu, dia orang pakai kat kepala lah. Mungkin pengantin lah kot pakai kat kepala. Pengantin tak tahulah, tak sure sama ada yang ni pengantin lelaki, yang ni pengantin perempuan. Salah seorang. Oh, ada 2 wife. Dia punya apa, kerusi dia kukuh kayu jati. Anak daranya macam solid lah kot. Tengok ni dia punya, ni bedak Pons. Ni bedak Telkom.
TV lama. Tengok ni. Dia punya brand dia Gulsgel. Ni peti besi. Peti besi ke peti kayu? Ni pun ada minyak wangi ya. Banyak minyak wangi klasik. Apa? Jam. This music boxes. Music box lah. Uyo, music box. Ini floor standing disc music boxes. Ni bilik pengantin lah. Tengok ni. Dia punya meja. Ni meja solid dia. Mak bapak dia orang kalau kahwin. Ini bilik pengantin kan. Letak ayam dekat depan katil. Dekat dalam tu. Jantan yang keluar, nanti bakal anak yang dilahirkan anak lelaki. Kalau ayam betina yang keluar, maksudnya anak yang bakal dilahirkan tu anak perempuan. Itu kepercayaan diorang lah, Wang Nyonya. Katil pengantin. Oh, dua-dua belah ni ada besen. Sana ada besen, sini ada besen. Lepas tu ada payung. Dia punya meja konsol dia pun ada dua belah. Mungkin satu untuk pengantin lelaki, yang ni untuk sana tu perempuan. Yang ni konsol untuk pengantin lelaki lah kot. Ini meja dressing up. The wedding bed was important part of the peranakan wedding. Guys, baru habis pergi peranakan mansion tadi. Kita singgah lunch dekat Nasi 7 Benua. Ni, so basically ada 7 jenis nasi. Nasi putih, lemak, tomato, lamuni, minyak, kacang dengan hujan panas. Macam ni lah. Mangkuk dia kecil. Kecil je, macam mangkuk apam tu kan. Senang lah habis. Akan besar, kalau besar nak habis kan. Nasi dia, nasi putih, nasi tomato, nasi hujan panas, nasi lamuni. Lamuni ni apa? Lamuni lebih kurang nasi ulam tak? Oh, nasi ulam. Itu nasi lemak pandan. Masa dia macam nasi lemak tapi tight sikit. Oh, macam nasi lemak tapi baik sikit. Itu ada nasi kacang, nasi minyak. So total 7 nasi. Oh, biasa. Ada kepala ikan ada. Siap tak? Okey. So total lah. Siap lah. Betul tak? So kita orang ambil lauk nasi 7 benua tu. Lauk saya kari kepala ikan. Ini lauk ayam goreng. Akak pun sama. Adik pun ayam goreng tu. Suka makan ayam goreng. And then tadi staff tu kata ayam kicap lah. Recommended. So nak rasa nasi 7 benua ni. Sebenarnya dah lama dah awal saya request datang ke sini. Tapi tak sempat. So kali ni kena datang jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bang? Lagi bismillahirrahmanirrahim. Nasi campur-campur ni sedap lah. Dia pelbagai flavor dengan lauk. Nanti ambil ni kari kepala ikan. Dia kata dia kalau recommend ayam kicap. Sedap. Korang cubalah datang ke sini.
Apa kita orang datang tadi tak ramai, so tengok kereta dah start datang. Sedap juga. Orang review kata ni best in town dalam Google. Tapi terpulang pada tekak masing-masing lah. Lepas ni kita orang balik rumah terus. So akan singgah charge kereta dekat R&R nanti. Baki kilometer dalam 290 km macam tu. Okay, see you guys. Alright guys, kita berhenti charge dekat R&R Gunung Semanggul. So kejap lagi dah nak habis charge. So kita orang dah nak gerak balik. Jumpa korang di next episode. Nanti description dekat mana kita charge, dekat mana kita duduk hotel dengan dia punya rate, dan dekat mana kita makan dan juga harganya, refer dekat ruangan description. Jumpa lagi. Bye. world.